Jangan scan QR code itu sempena hari raya. Di zaman yang moden ini, of course kita akan dapat duit raya yang banyak. Untuk macam saya, tak dapat duit raya lah. Habis duit raya tu ada. So, trend zaman sekarang, orang bagi duit raya menggunakan QR code. Hati-hati kerana ada pihak yang tidak bertanggungjawab ataupun scammer yang akan menggunakan kaedah QR code itu untuk tipu duit anda, untuk dapatkan duit daripada anda. Macam mana anda nak tahu QR code yang anda boleh scan atau QR code yang anda tak boleh scan? Saya kongsikan tips yang mudah. Pertama sekali, jika anda jumpa dalam mana-mana media sosial ada individu yang anda tak kenal dan anda tidak pernah berjumpa pun, individu itu minta duit raya dan dia bagi QR code, dia minta anda scan untuk dia dapat duit raya tu. Anda jangan scan QR code itu. Kalau anda scan QR code itu dengan duit raya yang kau nak bagi kat dia, termasuk duit simpanan anda, duit anda nak pergi honeymoon, duit nak bayar zakat, duit nak bayar duit katan, duit nak pergi tengok wayang, duit nak pergi main futsal, semua habis akibat pergi kepada si penghantar QR code itu. Yang kedua, cara anda nak tengok QR code yang betul ialah individu yang memberikan QR code itu, pemilik akaun pada QR code itu mestilah sama dengan nama individu yang hantar QR code tu kepada anda. So, macam Rahmat cakap tadi, kalau dah kau terima atau kau lihat dalam media sosial, orang tu anda tak kenal, dia bagi QR code minta duit raya, kau pun tak tahu nama dia siapa, boleh tak anda scan? Jawapan dia, tak boleh. Jangan scan kerana bukan individu itu sebenarnya yang dapat duit raya daripada anda, tetapi scammer. Dan kepada anda juga, adik-adik yang masih bersekolah ataupun yang tak pergi sekolah, jangan gatal-gatal nak serahkan QR code akaun bank anda ke dalam media sosial anda. Kononnya nak minta duit raya daripada seluruh follower-follower kau. Jangan sesekali buat macam tu, sebab bila anda dedahkan QR code anda di dalam media sosial anda itu, akaun bank anda akan terdedah kepada mana-mana individu atau orang yang anda tak kenal dalam media sosial yang akan menyalahgunakan dan mengambil kesempatan ke atas akaun bank anda. Takut-takut nanti anda menjadi keldai akaun sebab terima duit daripada mangsa scam. So, itu tips yang paling mudah, yang simple untuk anda semua sempena hari raya ini. Kongsikan dan sharekan video ini agar anda tidak menjadi mangsa scam di musim perayaan ini. Nak duit anda selamat, nak handphone anda selamat, pastikan anda menggunakan internet dengan selamat. Daripada Rahmat Fitri Abdullah, Duta Anti Scam, selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin.